nak sebutkan satu benda ni, nak komplain lah, bagi kita semua faham dan kita sedar, dan mudah-mudahan ada orang ambil manfaat apa yang saya sebutkan ni. Kadang-kadang sebahagian daripada kita apabila melibatkan makanan tu punyalah bersungguh, kalau kata tak ada babi pun sungguh nak kena bercari bagi ada. Pasal nak kata ni Islam tak bagi makan babi, melibatkan babi bersungguh kita kata tak boleh, haram dan sebagainya. Tapi maitan soal ibadah, soal taqarrub, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, kita nak pula mengamalkan satu benda yang datang daripada lisan Tok Guru tanpa kita mencari bukti dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Maitang ibadat pula tak kisah pula kalau kita nak buat perkara-perkara yang bid'ah. Tapi maitang makan bersungguh kita, padahal makan tu dah disahkan tak ada babi, tapi bersungguh kata tak boleh ada ni, kena cari ikut mana ni. Maitang makan bersungguh, tapi maitang ibadah kita seolah-olah orang kata apa, acuh tak acuh, tak bersungguh nak mencari kebenaran ataupun dalil. Sedangkan dalam ibadah kita tak boleh buat selagi mana tak ada dalil. Tapi dalam soal kehidupan seharian Allah Ta'ala mudahkan kepada kita. Selagi mana tak dibuktikan haram, maka halal untuk kita dimakan. Kita selalu tak ambil berat dalam soal ibadah ni. Apa jadi dengan kita ni? Jadi fikir-fikirkanlah.